Assalamualaikum. Ada korang. Apa lauk? Rakan. Balik kampung ke? Waalaikumsalam. Ada mana rakan-rakan? Apa lauk? Ketupat. Alhamdulillah. Balik kampung ke? Farid? Dah minum kopi dah? Minum dulu Cari duit Arab. Nasi dagang Alhamdulillah. Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain? Tak pergi sembelih ke? Awak pergi? Tak ke mana-mana ke? Belum. Selamat Hari Raya Aidiladha rakan-rakan. Mana beli kepiah? Ini kurniaan daripada orang kaya Uganda dulu. Waktu saya buat direct selling dulu, orang kaya Uganda dia kata, "Oh lulu mo, lulu lama lulu lalu lalu." Saya cakap, "Ha? Luna nama nol lulu." Lepas tu dia masuk dalam, dia cerita, dia kata, "Luna nol lulu." So, dia serkupkan saya. Dapatlah ni kisah dia. Kat mana nak beli saya tak tahu. Mungkin kat negara dia lah kot, Uganda. Nyanyi sikit. Apa ni raya-raya nyanyi? Hidup lara. Selamat pagi yang baru masuk. Ada mana tu? Pagi ni apa lauk? Makan rendang ke? Takbir raya sikit. Kan tadi dah takbir. Ratah lemang. Alhamdulillah. Banyak makan. Abang dah kahwin belum? Macam bujang je. Sebab apa? Sebab tak ada isteri saya lalu lalang belakang interframe untuk bagi tahu orang lain, this is my cuban. Ataupun tak ada gambar profil macam kawan awak Afiq tu, yang dia rangkul tangan dia. Raya Teluk Intan, Wan. Selamat Hari Raya. Berapa hari cuti tu? Selamat Hari Raya. Aku masuk perlawanan dari sudut pandangan Tuan. Ini tajuk jinak ni. Perlawanan kita ambil iktibar lah daripada Hari Raya Aidiladha Apa macam korang apa? Korang? Dia seingat saya, ibadah korban ni peristiwa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Betul kan kawan? Kalau salah, betul kan saya? Peristiwa Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail, betul? Yang mana Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Betul? Dalam Quran kan? Betul Okey. So, apa saya punya pemahaman tentang konteks ini? Nombor satu, tak boleh simpan hati. Style up. Nombor satu, lesson yang paling besar, tak boleh simpan dalam hati. Isteri, anak, duit, harta benda. Tapi korang, mungkin korang punya jubah lebih labuh daripada saya.
Tapi kau banyak sayang lelaki. Nampak? So, sebab tu pembawaan ni dia tak penting guys. Yang penting apa yang kita faham. Saya tak ada dalam hati. Tak okey, saya tukar je. No hard feeling. Tidak ada sentimental value. Saya tak? Tu ibrah yang pertama lah. Nabi Ibrahim, apa yang kita boleh belajar? Nombor satu, Allah always number one. So, dalam hati hanya ada Allah Azza wa Jalla. Selain daripada Allah, semua kat tangan je. Setuju? Sama macam dalam Quran, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Betul tak? Surah Hud. Kita baca sikit A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Style Surah Hud, kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ayat tu tadi peristiwa yang mana ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membina bahtera, kerana bah yang besar akan datang, akan menghanyutkan semua umatnya yang tidak mengikut petunjuk Allah. Betul? So, ingat tak? Masa Nabi Nuh atas kapal, anak dia terkapar-kapai. Betul? Nabi Nuh nak selamatkan anak dia. Tapi Allah tegur, jangan minta benda yang kau tak tahu. Sesungguhnya dia bukan dari kalangan orang yang beriman. Nampak? Apa lesson dia? Sama macam Nabi Ibrahim tadi. Tak boleh simpan hati. Setuju? Kalau setuju, tap setuju ramai-ramai. Mungkinlah korang semua tengah terlibat dengan masjid, apa semua bagus. Tapi kita nak faham ni. Yang mushatak dia, the spiritual side, roh pemahaman tu, tak boleh simpan hati. So, bagi saya, erti sebuah pengorbanan adalah tak ada boleh simpan benda-benda lain dalam hati selain daripada Allah Azza wa Jalla. So, imagine satu orang manusia yang berjalan di muka bumi ini, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Agak-agak dia akan banyak sedih, sugul, terapung tak kawan-kawan? Akan ada banyak putus asa tak? Akan ada banyak give up tak? Akan ada banyak takut tak? Style. Do you understand? Jadi kepada yang tanya tadi, itulah saya punya pemahaman. Siapa tak setuju, saya tak peduli. Okey, seterusnya. Sama berbual. Tak pergi melapah ke? Tak, Syawal. Saya bukan tunjuk-tunjuk jinak lah. Saya memang tak minat melapah. So, salah ke? Saya masuk neraka ke? Saya memang tak minat. Daripada dulu sampai sekarang, saya memang tak pergi. Tak pergi terlibat lapah-lapah, tak ada. Saya solat sunat Hari Raya Aidil Adha. Lepas tu teruskan dengan keluarga saya, settle. Okay? So, kalau tanya, tak pergi ke? Tak. Saya tak pergi melapah. Saya tak ada buat video bagi orang-orang makan. Bagi orang nasi dengan air reverse osmosis kepala putih. Tak ada. Adakah saya masuk neraka? Na'udzubillah.
Saya pun tak tahu. Tapi apa yang saya faham, saya buat. Waalaikumsalam. Mana beli kopiah? Korang ni, saya dah cakap yang mana baru masuk. Kopiah ni saya dapat daripada orang kaya Uganda. Dia bagi saya. Jadi saya tak tahu dia beli kat mana. Masa dia cakap dengan saya pun saya tak faham. Lula. Apa nak cakap macam mana? Dia letak atas kepala saya teruskan hidup je lah. Faham? Kalau ada dah tentu saya jual. Saya pun tak melapah, tak minat dan tak boleh nak buat. It's okay. Setiap orang ada sumbangan masing-masing. Siapa minat, pergi melapah. Siapa yang tak reti, tak apa. Okay, seterusnya. Sama berbual. Yang mana kat luar tu, yang mana belum follow saya, ketik button follow. Kod-kod lah korang nak tengok angle lain dalam hidup ni. Mungkin korang punya environment semua sama macam orang lain. Beratur ramai-ramai, cucuk, pakai mask 2 lapis. Mungkin korang nak tengok angle lain. Yang bersara umur 60. Lepak dengan saya, korang akan tengok hidup ni another angle. Setuju kawan-kawan? Siapa setuju? Siapa selalu lepak live saya? Setuju tak? Bila lepak live saya, kita akan tengok angle lain dalam hidup ni. Itu yang best. Sebab kalau letak semua sama semua orang dah tahu. Okey, seterusnya. Patutlah Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Beg kuning kopiah tak ada. Duit gaji asyik tak cukup. Awin, bagus. Jom kita hurai, kenapa duit gaji asyik tak cukup? Sedangkan awak telah diberitahu oleh parents awak, oleh pak long awak, belajar rajin-rajin, masuk universiti, hidup terjamin. Setuju? Kalau setuju, saya faham. Sebab ramai orang dia kata, ini yang disuruh oleh mereka. Tapi kenapa asyik tak cukup? Betul? Sebab kalau kita fikir macam ni, kalau semua orang suruh, mesti benda ni bagus. Tapi kenapa hidup terhad? Let me explain. Jom kita belajar. Pertama, satu perkara penting yang tidak diajarkan dalam formal education adalah tentang bagaimana permulaan sistem ekonomi duit kertas. Okey, yang ni tak diajar. Kita belajar sejarah. Contoh sejarah para mesuara tengah duduk bawah pokok, seekor kibas menendang pelatipus, maka dapat idea apa nak letak nama. Betul? Kita belajar sejarah, tapi kita kena hafal nama mereka yang dah mampus, yang pernah jajah negara kita. Dalam subjek sejarah, kita tak ada sejarah ekonomi duit kertas. Bretton Woods tahun 1971, yang mana duit tidak lagi disandarkan kepada emas. Maksudnya, Federal Reserve Bank, all the banking system, dia orang boleh create duit tanpa ada apa-apa sandaran. So, kita nak dapat duit, kita kena kerja. Betul kawan-kawan? Sampai berlendir celah-celah kangkang. Ada yang berak tak lawas, kencing tak lawas. Macam-macam 1001 hal untuk dapat duitnya pasal. Tapi dia orang yang own di sistem, kalau tak ada duit, dia boleh terus masuk ke dalam skrin. Style tak? Style. Dan duit ni akan masuk dalam market. So dalam market, apabila duit banyak, dia akan jadi satu fenomena, nama dia inflasi. Duit susut nilai dia. Contoh, kalau kau dengan mak bapak kau orang ke? Okey, cuba cium pipi mak kau, cakap, mak, kalau 20 tahun dulu, RM50 boleh beli berapa banyak barang. Kalau RM50 sekarang, boleh beli berapa banyak barang. So, mak kau akan cakap, dulu banyak boleh beli, sekarang ni mahal barang. Kadang-kadang pergi tumpah rasa. Jadi, itu maksud dia. Okey? Yang menariknya, kita semua diberitahu oleh parents kita yang sama, yang marah-marah pasal duit barang mahal ni, untuk belajar rajin-rajin, masuk universiti, cari satu kerjaya terjamin. Setuju? Dan imagine majoriti orang kenaikan gaji tahunan dia 100 sampai 300 ringgit. Dalam tempoh setahun, kos sara hidup meningkat lebih daripada 100. Jadi berbalik kepada soalan muslipah
daripada Pelda Caah tadi, kenapa duit gaji selalu tak cukup? Nombor satu, kerana duit terus susut nilai. Saya faham Muslipah ni, dia orang baik. Dia dapat gaji 2,000. Dia maintain perbelanjaan hidup dia yang sama. Tapi makin lama makin tak cukup. Logik tak kawan-kawan? Dia maintain sama. Kicap tamin sebotol, minyak masak jenama knife Seri Murni sebotol, telur 1 sarang, beras 1, sama. Tapi makin tak cukup. So itulah nama dia, duit terus susut nilai. Jadi apa kita boleh faham? Saya nak bagi tahu korang, jangan kecil hati. Sistem standard yang diberitahu kepada kita ni sebenarnya memang plan untuk kita miskin. Jangan kecil hati kawan-kawan. Sebenarnya semua tu dia scam. Dia bagi tahu orang kehidupan lebih baik. Semua scam. All this system yang terhad ni, dia bagi kita memang plan untuk kita jadi miskin. Kalau kita tengok statistik Jabatan Perangkaan, pendapatan isi rumah bawah 5,000 kategori miskin bandar. Bukan saya cakap. Memang statistik macam tu. Okey? Miskin bandar. Tetapi orang yang dalam statistik miskin bandar ni adalah orang yang memang mengikut apa yang parents diorang cakap. Setuju kawan-kawan? Mak dia cakap, belajar rajin-rajin, masuk universiti, cari kerjaya terjamin. Dia ikut yang itu. Ketika habis dia grad, dia kerja, gaji dia 3,000. Dia duduk dekat bandar. Maksudnya dia kategori miskin bandar. Kalau kita fikir secara logik, maksudnya ada ramai parent sedang mendorong anak dia untuk miskin. Style guys. Sebenarnya ada ramai parents dorong anak dia untuk miskin. Jadi bila kita tengok anak kita miskin, kita tak boleh rasa kesian sebab memang itu kita plan. Faham? Jadi salah parent. Bukan. Syafiq, bukan salah parent sebab parent pun tak tahu dia adalah picking ham. Bukan salah parent. Dia adalah pembantu rendah. Parents kau kerja kilang, dia tak tahu sebab tidak ada yang proper knowledge. Isu dia salah. Kalau kita nak list down salah, ada banyak. Tapi benda ni kita tak boleh ubah kawan-kawan. Kau faham tak? Kalau kita nak list down dalam hidup ni siapa salah, ada banyak. Tapi lepas kita list down, kita still miskin. Siapa salah kita jangan risau. Nombor satu, kita kena fikir macam mana nak keluar daripada keterbatasan hidup. Faham tak? So, nombor satu, apa kena buat? Kau kena mansuhkan apa-apa yang telah diberitahu oleh boomers. Boomers ni generasi parents kau. Jangan kecil hati parents semua. Saya tak peduli. Saya kena bagi tahu dia orang benda betul yang mana boomers gagal bagi tahu. Nombor satu, never ever depends on single income. Itu rules number 1. Never ever depends on single income. Jangan bergantung harap kepada satu sahaja sumber pendapatan. Itu nombor satu. Betapa humble pun kau, jangan. Khususnya lelaki. Saya nak tanya siapa yang dah berkeluarga, berumah tangga. Kawan-kawan, jawab jujur. Membina keluarga ni banyak kos tak kawan-kawan? Membina keluarga. Banyak tak kos? Start daripada bersenggama, dapat baby, beli alat-alat baby, bedak purin, minyak yoyi, kena bini kau susu tak berapa keluar, beli mesin. Kalau mesin murah, bunyi kuat, keluar lambat. Krrrr, 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 krrrr. Kalau beli yang mahal sikit, bunyi dia slow tapi keluar laju. Si, keras tak hidup kawan-kawan? Jangan main-main. Jangan main-main. Tidak ada seorang pun boleh menafikan fungsi duit di dalam kehidupan ni. Jadi, nombor satu, never ever depends on single income. Okay? Khususnya kalau income tu nipis. Tak boleh bergantung harap. Walaupun kerjaya kau terjamin. Kita banyak diajar oleh boomers untuk cari terjamin, bukan cari gaji banyak. Setuju kawan-kawan? Kalau setuju, tap setuju ramai-ramai. Kita banyak diajar oleh boomers
cari kerjaya terjamin. Bukan cari yang banyak gaji. Sebab sebenarnya yang penting berapa income bersih kita bulanan tu yang menentukan hidup kita harian dan juga kita punya future. Bukan status. Bukan status kerjaya. Berapa ramai dalam ni kerjaya terjamin tapi dia orang tahulah. Kawan-kawan yang kerja kerajaan kan terjamin. 16 hari bulan dah gaji. Tanya dia orang berapa tinggal? Jawab jujur kawan-kawan. Berapa tinggal? Jawab. Dekat kampung, tangan tengah atas dahi. Nak balik tak tahu lagi, modal tak ada. Tapi itu terjamin tu. Shit. Betul tak? Tangan atas dahi. So kita bagi tahu realiti. Saya bukan nak suruh korang berhenti kerja. Saya nak bagi tahu, pilihlah apa kejayaan kau nak. Tapi never ever depends on single income. So saya, jahat ke dorongan saya kawan-kawan? Kalau jahat, report polis. Kalau apa saya ajak orang ni jahat, report polis. Faham tak? Kerana saya telah menggugat keselamatan negara, bagi tahu. Saya ajak manusia. Sebab kalau kita ikut menteri ataupun diorang yang pakai baju batik ni, apa dia punya advice? Yang korang terus dengar bertahun-tahun sama. Rakyat perlu berjimat dalam perbelanjaan. Kerana hidup ini semakin meruncing dengan ekonomi dan sebagainya. Saya telah membawa perkara ke Parlimen. Dan saya harap rakyat terus berjimat cermat di dalam perbelanjaan. Nampak? Orang yang ada power ni berdiri atas rostrum yang mana daripada pagi ada orang basuh dubur dia, naik kereta pun tak payah bayar, tol pun tak payah bayar, petrol tak payah bayar, siap dengan seluar datang sekali dengan blazer, cawat labuh, makan pun ada dah siap. Kemudian the only advice yang dia bagi tahu adalah kena jimat. Saya nak tanya korang yang marhain macam saya, kita tak jimat ke selama ni kawan-kawan? Kita tak jimat ke? Macam-macam cara. Kak Rohani ambil duit masuk selit sini masuk. Datang orang Kemboja, Kak, yang itu belum bayar. Ingat nak selit. Allah mak, bayarlah sikit. Faham? Amin. Kicap tamin. Sampai bila dah sampai ke dasar, jimat punya pasal, kita masukkan air kuku, goncang kicap tamin. Nasi putih, telur mata, kicap tamin cair. Sos pun masuk air, goncang. Coka butcu, sampai dah dasar, masuk air shower, goncang. Berapa lama kita nak pakai strategi ni kawan-kawan? Kita dah try. Betul? Kita dah try. So, mana-mana orang dewasa yang telah melalui hidup, tak ada seorang pun tak setuju dengan saya bahawa dalam keadaan ekonomi yang kita lalui hari ini dan mendatang, strategi depends on satu income, satu skill sudah tidak lagi relevan. Kau boleh hiduplah, saya tak nafikan. Tapi kau tak boleh ada banyak pilihan. Faham tak? Mungkin pampers anak kau kena pakai 2 hari jimat. Mungkin ada yang kena basuh pampers, bayangkan. Mungkin ada yang Kak Rohani, bini dia, boleh hidup. Tapi bila nak lukis bulu kening, terpaksa pergi kedai Aceh, beli pensel 2B. Lukis pakai pensel 2B. Padahal dia ada alat khas dia. Sebab apa? Boleh hidup. Tapi tak boleh ada banyak pilihan. Okey, faham tak? Sekarang affiliate pun dah daftar cukai. Welcome to the real world, modern world, betul? Dia akan nyak cukup-cukup. Dia akan nyak cukup-cukup kawan-kawan. Siapa yang dah join affiliate kan, saya yakin korang dapat email. Lepas ni tak boleh lari dah, dia akan trace. Jadi, kalau kau tanya Aziz Walter, sistem yang kita ada ni memang sebenarnya untuk memberi majoriti orang hidup yang paling minimal. Kawan-kawan. Setuju tak? Kalau setuju, tap setuju ramai-ramai. Sebab korang semua guys, korang deserve better life.
Sebab korang adalah manusia. Korang adalah hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan nikmat yang banyak dalam muka bumi ni. Korang deserve a better life sebenarnya. Tapi kalau saya datang rumah korang seorang-seorang, hantar bubur lambuk, hantar helmet sekali visor, berapa lama tahan? Betul tak? Contoh, saya datang rumah Nazar, ni ada bubur lambuk sikit. Lepas tu ada orang rekod video. Saya ke rumah Nazar memberi bubur lambuk. Habis bubur lambuk, Nazar telefon. Ri, makan tengah hari ada. Datang pula hantar. Ya, awak nak makan apa? Habis makan tengah hari, malam, dinner ada dinner. Datang hantar dinner. Habis dinner, siapa ada tak? Dapat bubur kacang hijau pun jadilah. So, apa akan jadi kat manusia ni tadi? Dia langsung tak belajar benda baru. Sebab dia tahu, bila-bila masa dia susah, ada orang akan tolong. Jadi sebab tu saya tak minat buat kerja-kerja ni. Dan kemudian kerja ni adalah kerja pusat zakat. Cuma disebabkan ramai influencer yang tak ada skill untuk bina follower, jadi dia gunakanlah tolong-tolong orang sebagai content. Saya faham sebab saya content creator. Semua orang cuba 1001 cara untuk dapat penganut. Okey, saya faham. Tapi memang itu kerja pusat zakat. Okey, simple. Sebenarnya ada banyak ketika kita tak tolong orang tu adalah pertolongan yang paling jitu. Supaya hidup ni ajar dia apakah arti hidup yang sebenar. Do you understand? Jadi saya harap pilihan raya akan datang, saya akan tubuhkan parti. Saya harap korang akan keluar ramai-ramai mengundi saya. Dan parti saya ni best kerana kita akan main Liga 7 sebelah. Boleh curi ayam. Nombor 1, pemenang akan dapat hamper. Ada bedak purin dalam dia. Datang sekali dengan Coco Crunch. Okay. JC, lepas main pulang balik. Kerana kita nak pakai di kempen yang akan datang. Seterusnya, dan dapatlah seorang stokin yang kandung kuning tu, atas dia ada lining warna hitam. Biar betul tak nak gurau. Okay? Gurau je. Saya tak nak jadi ahli politik. Sebab tidak ada kebebasan. Dan ramai orang sebelum jadi ahli politik, dia ingin membawa perubahan. By the time dia dapat power, maka dia telah pun berubah. Sebab bila dia masuk, baru dia tahu. Dalam dunia ni, ada benda yang memang kita tak boleh ubah. Korang faham kawan-kawan? Saya harap korang faham. Dunia ini, dia memerlukan keseimbangan, guys. Okay? Kalau korang tengok, macam mana still ada boleh masuk warga asing yang tidak dikawal. Macam mana rokok seluduk boleh ada kat kedai Aceh. Macam mana korang boleh lalok ramai-ramai. So korang fahamlah how the world works. Betapa jitu pun sistem yang ada, selagi mana manusia terlibat. Di samping manusia ada syaitan yang membisik. Korang faham? Selagi mana syaitan masih ada di muka bumi, sistem dunia ni takkan clean. That's how the world works. Okay? Yes, the whole system is corrupt. Tak boleh buat apa. Sebab semua orang nak hidup, sama ada dia tu dirasuk syaitan atau tidak je. Faham? Manusia tak boleh lawan sistem ke? Kau nak lawan macam mana, Caid? Kau punya jawatan sekarang adalah Setiausaha PPRT, Blok Kenanga. Last pencapaian kau paling hebat pun adalah lawatan ke zoo negara masa kat sekolah. Waktu main bola pun kau simpanan. Income kau sekarang 1,600. Macam mana nak ubah macam mana? Cuba kau cakap. Imagine guys, Presiden, Perdana Menteri pun tak boleh ubah. Sistem utama dia yang dikawal oleh elit dunia ni, tak ada siapa boleh ubah. Yang boleh buat adalah macam mana nak play the game supaya maintain balance. Supaya kekal keamanan. Itu je.
Jadi dalam banyak-banyak tu, kita kena guna akal lah. So macam mana aku nak play along with the game? Okay, duit kertas macam ni sifat dia. Macam mana aku tak nak jadi miskin di zaman moden? Macam mana aku nak manage aku punya finansial? Macam mana aku nak make more money? Apa skill aku kena ada? Macam mana aku nak manage aku punya mindset? Supaya tidak dikawal oleh naratif dalam media sosial ataupun berita. So itu cara dia. Okay? Selamat Hari Raya kepada yang ucap. Terima kasih. Kena join politik ni, bijak. Kalau saya memang korang nampak, korang sekarang ni ramai-ramai, mungkinlah suka saya. Ketika saya ada power nanti, korang dah tak suka. Sebab saya confirm akan naikkan tol. Minimum semua tol kat Malaysia ni, minimum 100. Supaya mengurangkan kenderaan atas jalan raya. Niat saya betul. Tapi orang akan bencinya. Okey, saya akan naikkan minimum 100. Kedua, saya akan enyak duit korang. Sekarang ni kalau kita tengok tax, wajib bayar tax start income dalam 3,000. Saya akan start 2,000 dah start cukai dah. Saya akan rekrut seramai mungkin pegawai LHDN. Saya akan mansuhkan mana-mana jawatan yang mana isap rokok seludup kat tangga semua. Saya akan berhentikan beramai-ramai. Saya akan ramaikan untuk collect duit income negara. Okay? Itu apa yang saya buat. Lagi apa? Banyak-banyak. Saya hancurkan korang. Diktator lah. Yes. Siapa yang saya tak suka, saya hantar dia keluar terus daripada Malaysia. Saya hantar dia ke Uganda, Azerbaijan, duduk di celah-celah antara singa dan juga orang pegang tombak, lepas tu ada putih-putih muka, telinga panjang. Siapa yang buat lebih kurang dalam negara ni, saya hantar, rekod video, buat live, tengok dia malam-malam tidur. Wahai rakyat semua, tengok ni. Ni apa jadi. Merokok di kedai makan kan? Tengok ni. Duduklah kau dalam ni. Nak buat lagi? Saya akan buat macam tu. Sudu garpu raya, steady min. Semua sama je, tak boleh pakai. Ya, sebab saya cakap, kalau saya ada power, saya confirm akan kayakan keluarga saya. Logik lah. Kalau korang tak nak. Logik tak? Takkan kau nak kayakan LAN? LAN dah mana-mana LAN. Logik tak? Saya tak ada. Saya memang family saya dulu. Semua senang hidup. Jadi sebab tu saya tak nak. Kau faham? Power adalah kunci kepada banyak perkara. Dan dia punya amanah besar. Betul tak, kawan-kawan? Saya dah okey, dah hidup macam ni. Marah-marah orang dalam live, orang ucap terima kasih. Zoo negara jemput berucap, cakap kepada singa dan juga pelatih PUS bagi semangat. Universiti jemput saya datang berucap, nak bayar saya ikut tahap pendidikan. Company tafakul pun jemput sebab leader dia tak best, tak kerti nak cakap. Budak-budak tak apa respect. Tengok dia pun badan tak ada shape. Geng-geng hartanah pun jemput. Nampak tak? Dan semua jemput ni saya cakap saya tak nak. Itu yang stand. Kau tahu, the ultimate of freedom is ability to say no. Stand. The ultimate level of freedom ialah ability untuk say no. Berapa banyak company yang bercanggah dengan prinsip syariah Islam offer saya untuk buat deal yang best. Dengan bersahaja saya say no. Tapi tak semua orang boleh buat. Sebab kalau engkau tak ada skill. Contoh, saya bagi contoh. Sebenarnya kau baik tau. Izzat, kau adalah orang baik. Bini kau suka beli barang kat TikTok shop. Dan dia selalu follow influencer yang tunjuk hidup romantis dengan bini. Izzat ni asalnya baik, guys. Dia kerja kat satu tempat. Tengah buat kerja, lepas tu ada orang tepuk tangan. Lan, belakang Izzat, belakang tu ada bag, ada ni sikit. Nanti kau ambil lah. Tak banyak pun, 10 je.
Lepas tu Izzat tengok. Bini dia WhatsApp. Bang, tengok link saya hantar tu bang. Cantik bag orang tu beli. Cantik bag dia bang. Tengok bang orang ni. Bang, dengar ustaz dia kat. Tuan-tuan. Isteri ni tuan-tuan. Bila mana isteri sedang berada di rumah tuan-tuan. Belikan isteri apa-apa barang minimum. Gelang-gelang emas. Rantai dan cincin tuan-tuan. Bang, tengok ustaz ni cakap bang. Kau bayang Ijat tengah duduk kat office ni. Dia seorang pekerja yang berintegriti. Okey? Logik tak? Setan bisik. Alah, Jad, ambil je lah. Sekali je. Sekali je, Jad. Logik tak kawan-kawan? Kalau logik tak logik kawan. Sekali je. Lepas tu Ijat pun, Allah Akbar. Nak raya pula, raya haji. Aku ni mak mentua pun pandang serong. Yang menantu lain semua jawatan bagus-bagus. Aku bawa anak dia balik. Naik Perdana V6 first model. Masuk gear pun kadang-kadang tak masuk. Anak-anak aku pun mak mertua tak tahu pandang. Nampak tak? Siap, bag tu settle. Settle kawan-kawan. So bahaya tak? Jadi saya nak tanya korang, betul tak apa saya bagi tahu sebagai lelaki? Kau hanya boleh refuse benda-benda tak elok ni kalau kau ada banyak skill. Setuju? Kau ada skill macam mana nak buat duit sendiri, macam mana nak famous sendiri, macam mana nak buat bisnes sendiri, macam mana nak berdikari. Kalau kau tak ada semua ni, maka jiwa kau mudah untuk dibeli. Faham? Jadi marilah kawan-kawan semua, sama ada lelaki atau wanita, ramai-ramai kita belajar skill-skill yang penting untuk dikuasai di zaman moden. Okey? Okey, ada tak sesiapa yang nak belajar daripada saya? Saya memang boleh ajar. Sebab korang ada cikgu kat sekolah, Cikgu Megawati. Dia ajar subjek sains. Macam mana dia boleh ajar kau? Sebab dulu dia masuk maktab perguruan. Okey, kemudian dia ajar balik ke kau ilmu dia. Simple tak? Simple. Saya ada experience. Saya marhain tau, kawan-kawan yang baru follow. Saya bukan lahir-lahir tali pusat dipotong dalam Range Rover. Saya bukan membesar di bedung dengan selimut jenama LV. Bukan. Saya datang daripada hard life. Okey, saya seperti kebanyakan orang. Cuba 1001 cara untuk keluar daripada kemiskinan. Berkerak celah-celah kangkang. Dihina, direject, difitnah, ditohmah, dibenci, you name it, apa yang saya tak lalui. So saya tahu, logik tak? Saya boleh ajar korang macam mana untuk keluar daripada kehidupan yang average, mediocre. Okay? Jadi, macam ni kawan-kawan. Saya tahu ramai yang cuti, kadang-kadang tak perasan. Saya ada buatlah beberapa perkara. Contoh, hujung bulan ni, kita ada webinar. Yang tu kita nak belajar ilmu macam mana nak gunakan media sosial. Sebab sekarang ni korang majoriti guna media sosial untuk marah kerajaan. Betul tak? Amin, macam Amin ni. Kalau kau tengok dekat dia punya TikTok, ada 5 akaun. Bila ada posting viral, okay, dia tahu dah nak pakai akaun mana untuk marah-marah. Bla 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 bla. Lepas tu dia tukar akaun lain. Lepas tu dia tengok tajuk lah. Dia tengok tajuk. Setiap tu dia ada akaun khas. Min, kau bayangkan dengan effort kau tu, imagine kalau kau guna media sosial ni betul-betul. Betul tak kawan-kawan? Setuju? Sebab saya tengok ramai orang dia guna media sosial, tapi mungkin dia belum ada kesedaran. Boleh saya tahu tak kawan-kawan? Boleh tak saya tahu? Apa yang, kenapa korang, kepada yang dah okey lah, kepada yang belum gunakan media sosial ni untuk jana income ke, untuk bina kehidupan ke, untuk jadikan dia sebagai alat untuk keluar daripada hidup yang terbatas ke, boleh saya tahu tak apa yang menghalang korang daripada guna benda-benda ni? Sebab malu.
Malu? Malu apa? Nampak muka? Tak nampak pun tak apa. Tak ada idea. Okey. Ataupun ada yang tak reti tak? Tak ada idea, tak reti, tak tahu nak start daripada mana. Okey, macam ni lah kawan-kawan. Saya nak jumpa korang ramai-ramai, kita semua banyak hal nak buat. Okey? Contoh kalau macam Izan kan, kita nak jumpa dia, dia mesti kena minta izin bini dulu, betul? Abang nak pergi mana tu? Saya ingin menjumpa Azri Walter. Azri Walter? Dia siapa? Alah, Azri Walter yang selalu buat live tu. Bagi saya link dia, saya nak tengok dulu orangnya. Okay, so dia banyak tapisan yang dia perlu lalui. Dia kena bagi tahu Azri Walter punya saiz kasut, apa Azri Walter ni latar belakang hidup dia, bla 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 bla. Penyudah ni isteri dia bagi, tapi on the way dia tengah drive, isteri dia hantar macam-macam link. Bla, bla, bla. Tengok ni orang ni bersama keluarga, masa bersama keluarga, masa bersama. Izzat ni tadi dia berpusing kereta dia, guys. Nak pergi ni, bini hantar macam tuk ting 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 keting keting kod ting 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 ling ding ding ting 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 tuk kod habis. Dia patah balik, berpusing kereta. So, supaya korang tak rumit-rumit apa semua ni, kalau kita buat online, guys. Okay, jadi bini kau boleh duduk atas pusat, boleh tengok sekali. Jangan risau, dalam kita punya sesi tu, korang tak payah on camera. Sebab saya tahu kalau on semua tak apa elok. Dengan tak pakai baju, bulu dada satu, lepas tu pakai gelang besar, lepas tu dekat dia punya sini ada bulu 3. Jadi tak payah on apa semua tu, rumit. Jadi kita nak buat webinar. Siapa belum register, 29 bulan, tekan link kat profil saya sekarang. Masih ada slot lagi tau, RM59. Pergi tekan sekarang, sementara masih ada. Okay? Itu sesi webinar tu, kita nak belajar. Macam mana nak saya tahulah ada orang lain, mungkin kau pernah masuk, bagus. So ini saya punya angle pula. Macam mana saya punya angle untuk bina account ni? Macam mana kita nak develop? Sebab media sosial ni, kalau kita guna betul-betul, dia boleh menjadi satu kita punya aset zaman moden. Jumlah follower sama dengan jumlah peluang yang kau boleh buat. Faham? Yang percuma ada tak? Jangan risau. Siapa-siapa yang tak berapa mampu, saya seorang yang baik hati. Isi borang ni. Siapa yang tak mampu isi borang, kerana kita ada program khas. Okay, nanti saya akan roger korang. Yang mana tak mampu. Yang mana mampu bayar diploma RM20,000 tapi dapat gaji RM1,700 tapi tak mampu bayar RM59, isi borang ni kawan-kawan. Okay, yang mana tak mampu bayar RM59 tapi mampu bayar diploma RM20,000 untuk gaji basic RM1,700, isi borang ni kawan-kawan. Yang mana tak mampu bayar RM59, mampu bayar belajar diploma RM20,000, gaji basic RM1,700, kenaikan gaji tahunan RM100, isi borang ni kawan-kawan. Okay, yang mana mampu, jangan risau. Terus pergi dekat link, tekan saya punya landing page ke atas, dia ada yang pertama sekali. Dia tulis webinar 0 ke 1 juta follower. Terus tekat scroll kat bawah. Kalau ada slot 59, transfer terus. Jangan isi borang tapi terapung. Zas terus. Okay? You memang beranilah bro. Aku kagum. Because I have nothing to lose. I have nothing to lose. Apa benda yang saya tak pernah lalu? Miskin adalah saya punya majoriti hidup. So, I have nothing to lose. Kalau saya try very hard untuk change my life, let's say I fail, then saya kembali miskin. Which is, I have nothing to lose. Faham? So, benda-benda macam ni lah saya nak transfer ke orang lain. Okay? Sebab semangatnya tak cukup. Korang setuju? Saya bagi contoh. Katakanlah Khairul. Khairul, semangat! Semangat! Dua office, buat surat, meeting. Dua office, buat surat, meeting. Pukul 1 lunch, pukul 2 naik balik surau, pukul 1:30 lepak surau jap. Kaki terlentang, meeting. Semangat! Betul tak? Korang faham apa saya cakap? Kita dah semangat, tapi kita rajin macam mana pun, hidup kita tu tak berubah. So, itu saya cakap semangat je tak cukup. Kita perlukan skill. Okay, skill.
So kita nak belajar skill dan letakkan semangat kita di tempat yang betul. Sebab saya dah try dulu. Saya try. Saya pernah tahap masa saya kerja kerajaan. Saya adalah pekerja yang rajin, kawan-kawan. Sebab tu saya dapat APC dalam tempoh 3 tahun. Saya berjaya potong mana-mana kad rohani yang tak best. Okay? Saya seorang yang rajin. Saya datang pukul 6.30, saya tahan bos saya. Bos saya naik kereta Honda. Pegawai. Kenapa ni Azri? Bagi saya kerja, bos. Saya nak buat kerja sekarang juga. Sebab saya nak ubah hidup. Sebab orang cakap rajin. Saya rajin, guys. Rajin buat kerja. Tapi gaji saya termaktub kepada tangga gaji. Korang faham tak? Kalau faham tak ramai? Betapa rajin pun saya punya pendapatan termaktub dalam tangga gaji. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, bilangan bla 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 bla, pekeliling JPA, muka surat 3, Tan Sri Balnia Amlaut. Okey, rajin macam mana pun kawan-kawan, kenaikan gaji tahunan RM96. 6 tahun kerja, RM96 kali 6 tahun berapa, kawan-kawan? Menggunakan bentuk lazim. Cuba kira ramai-ramai. Saya cakap ni sebab saya faham apa ramai orang rasa. Saya pernah, kadang-kadang ada orang, dia tak pernah kerja, tapi dia sembang pasal kerja. Betul tak? Dia tak faham. Saya pernah, RM96 kali 6 tahun. Berapa? Lebih kurang RM576. Kawan-kawan, 6 tahun kerja, RM576 kenaikan. Sikit ke banyak? Jawab jujur. Setahun ada 365 hari. Kali 6 sama dengan ribu hari. Selama ribu hari itu, hanya berjaya meningkat pendapatan sebanyak RM565. Dan belum kira lagi inflasi. So maksudnya, ya Allah, Tuhan je yang tahu. Maksudnya kawan-kawan, kita ke mana pergi ni? Ke mana apa aku buat ni dengan hidup aku? Kepada 6 tahun. Shit. Tapi tak ramai orang nak cakap benda ni sebab ramai orang akan trigger. Tapi benda ni betul. Okay? Khutbah Raya Haji ni. Benda ni betul. Saya cakap. Saya kesian kat ramai orang. Tapi saya tak boleh nak tolong bagi-bagi nasi. Kau faham tak? Apa yang saya nampak adalah aku kena bagi skill kat dia orang, apa aku tahu. Tapi saya orang meniaga, kawan-kawan. Saya tak boleh bagi free. Saya orang meniaga. Dulu siapa RMT? Kita RMT dulu, rancangan makanan tambahan. Kita dapat sebab kita miskin, betul. Nak dapat RMT bukan senang. Kau kena susah dulu. Siapa RMT? Step saya jap. Kita akan buat perjumpaan bekas RMT. Kita akan pergi Ulu Langat, bakar ayam ramai-ramai. RMT bukan senang nak dapat RMT, betul tak? Kau kena susah dulu. Baru kau dapat RMT. So, RMT adalah satu program yang dibuat oleh kerajaan. Maksudnya kerajaan bayar duit dekat sekolah. Jadi bukan kad rohani. Kad rohani yang acik kantin kau tu, bukan dia baik. Kau faham tak? Acik kantin yang bagi nasi lemak kat kau dulu, bukan dia baik. Dia orang meniaga. Dia dapat payment. Betul tak? So, saya tak boleh nak buat macam tu. Saya tak boleh sebab saya independent. Saya tak ada fund daripada government. Tak ada bajet tahunan untuk Azri Walter. Tak ada. Ini adalah inisiatif saya sendiri. Okay, jadi korang faham kenapa saya kena charge. Bukan mahal pun. Webinar RM59, guys. Lepaslah saya beli pisau cukur. Faham? Tukar lens mata pun tak apa nampak. Jadilah. Okay, pergi tekan link kat profile. Sekarang, ambil yang RM59 tu. Kalau masih ada stok. Jangan tunggu lagi. Jangan tunggu. Kau jangan risau, 29 nanti kau free ke, kau busy ke, jangan risau. Kau purchase je terus. Nanti punya cerita. Jap tengah melapah ni.
Bapas dulu parang tu kepada Haji Bahrom tu. Dia pun nampak daripada tadi bakar okok wismillah je. Ada orang macam tu, dia kejap ke depan belakang. Tapi dia tak ada apa dia buat pun. Ke depan belakang. Dia buat-buat busy pun ada. Bagi dia dulu. Awak pergi tekan link sekarang. Dan book slot. Good, see you. Nanti siapa yang dah register, nanti selalu alert dekat email Saya akan, pada hari kejadian, saya akan blast email. Nanti tekan je link tu, terus masuk. Dia konsep dia macam ni. Awak dengar, saya akan share. Perjumpaan ke-29 tu, Akram. Sebab tu, mata ikan jangan kunyah, Akram. Sebab kita akan mudah melulu. Okay? Mata ikan, kepala ikan keli, semua elakkan kunyah. Hempedu. 29 bukan perjumpaan. Jangan campur aduk. Ini webinar. Terus tekan link. Zaz terus. Perjumpaan lain, Akram. Jangan campur aduk. Bang, saya tekan kat sign up tu. Bukan. Ada link dia, ada link. azriwalter.com dekat atas tu. Azri Walter. Ada kan Zubaimin kat profile saya? azriwalter.com ke link apa saya letak. Tak apa, ataupun supaya nanti kalau korang kalau dah lepas live nanti korang dah pegang testis lembu lah apa benda, nanti korang dah terapung. Isi borang. Kalau takut terlepas, takut terlupa ke isi borang, jari saya akan roger. Okay? Ataupun nanti korang cincot ni. Nanti lepas habis live ni korang tengok je. Tapi kena ada HTTPS tau. Suka hati korang nak cincot boleh, isi borang boleh. Cincot ni paling cepat. Cincot, pergi kat Google, Zaz dia. Keluar landing page saya. Tengok yang atas sekali. Ataupun isi borang. Jari saya roger. Kalau terus ada kat link, Zaz terus. Sementara ada. Tak tengok sembelih lembu ke? Tak, dik. Saya lebih kepada yang makan. Saya bahagian makan, dik. Setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. Ada orang dia memang hebat dalam melapah lembu. Saya tak nafikan. Sebab lapah lembu ni, kau tak boleh tiba-tiba, setuju kawan-kawan? Kau tak boleh, sepanjang tahun kau tak pernah buat apa-apa, tiba-tiba kau datang, tak ada apa kau boleh bantu. Kau bagi semak lagi ada. Setuju? Dia skill. Orang yang buat adalah orang yang ahli dalam bidang tu. Dia memang setiap hari setiap hari. Okay, kau tak boleh tiba-tiba kau adalah kerani, lepas tu kau datang, tiba-tiba kau handal. Kecuali kau datang untuk habiskan kopi O. Ada lauk-lauk tu. Lauk ada belakang, belah belakang. Bihun ada. Karipap apa lauk ada sikit belakang. Lepak, sembang Haji Bahrom. Webinar pasal apa? Pasal skill membangunkan media sosial. Contohlah, katakanlah kau mungkin, katakanlah ada orang aku malas lah buat konten famous. Tak apa, at least kau belajar. Sebab apa logik dia tahu? Let me explain. Sebab dulu, katakanlah Syed D kan, dekat sekolah dulu, korang pun banyak belajar benda yang tak merapu pun. Setuju tak? Merapu-rapu kau belajar kira panjang segitiga, kau belajar masukkan dalam penunu Bunsen. Betul tak? Tapi okey je. Mungkin satu hari nanti kau boleh guna. Yang penting kau belajar je. Mungkin sebelum ni, katakanlah kau tak ada pun rasa macam nak develop account media sosial. Tapi disebabkan kau join webinar tu, kau dengar apa Azri Walter bagi tahu, so kau start trigger ada, aku tak perasan lah benda ni. Macam tu. Contohlah, katakanlah kau kerja kan. Kalau kau bina akaun media sosial ni, daripada kau kerja tu, mungkin kau akan buat, aku dah start ada audience lah.
Macam mana? Saya akan ajar macam mana nak bina audience. Kedua, macam mana nak make money daripada audience tu. Sebab ada ramai orang, dia ada ramai follower, tapi dia kerja tempat lama. Setuju kawan-kawan? Kalau setuju, tak setuju ramai-ramai. Ini ramai orang tak perasan. Follower ramai, tapi kerja tempat lama. Income masih ngam-ngam. Boxer by Ford dah start relai getah dia. Lepas tu dah start terkeluar bla-bla celah bawah tu. Spender scuba pun dah start longgar. Itu isu dia. So saya akan rungkai macam mana kita tegak je, kita nak guna media sosial untuk buat duit, bukan guna untuk tak ada manfaat. Faham tak? Kalau faham tak faham ramai-ramai. Kita nak belajar macam mana nak gunakan media sosial, tegak je macam nak buat duit. Yes, convert to money. Itu goal dia. Kalau tak, untuk apa? Kita buang masa je main media sosial. Dah lah buat konten semua letih. Lagi satu, ramai orang dia syok tengok view, ramai orang, tapi dia tak ada income. Untuk apa? Faham? Okay, so tekan link kat profile. Nibah. Ataupun isi borang. Siapa yang belum sempat isi borang lain sekali. Yang mana tengah drive ke tak apa buat, berhenti tepi jap, isi dulu. Nama, maklumat, Zaz terus. Lagi satu, follower ramai untuk apa? Itu saya cakap, untuk make money. Dapat peluang, buat duit, buat bisnes, kenal dengan ramai orang. Tak ada apa pun benda yang negatif. Dan saya ajar ni bukan untuk buat benda-benda yang mengundang kecaman masyarakat majmuk. Sebab saya sendiri tidak mengamalkan benda-benda cakap pasal orang, gosip pasal orang, fitnah orang, cakap buruk pasal orang. Kan, siapa lepak live saya, pernah tak korang dengar Azri Walter sebut nama individu secara spesifik, cakap pasal sifat dia? Ada korang pernah dengar? Yang masuk dalam channel tele saya, pernah ke dalam channel tele saya cakap pasal orang lain? Tak ada. Jadi saya akan ajar orang lain apa saya punya prinsip yang korang boleh ikut. Kita nak gunakan manfaat. Dan letak tu, apa guna follower ramai-ramai? Kalau bab ukhrawi boleh buat pahala banyak. Zubair mungkin boleh buat baik dengan berzikir, bertasbih pagi tadi. Itu pun terlelap dapat 3 je. Okay, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. 3 kali, lepas tu terlelap. Imagine, katakan saya guna media sosial. Semua video saya berunsur education, motivasi, ilmu. Bayangkan pukul 3 pagi, ada orang tengah down. Dia buka akaun saya, dia tengok, dia dapat semangat. Saya dapat pahala tak kawan-kawan? Ketika saya sedang tidur. Dapat tak? Orang tu tengok video saya. Bangun. Keluarkan tangan daripada seluar. Kepala otak kau. Hidup ni nyak dia sampai semangat. Dia jadi orang berguna. Tak pahala. Sebab tu ada kawan-kawan kita yang ajak, bang, jom kita keluar 3 hari. Saya kata dia 3 hari sikit sangat. Kenapa bang? Saya hari-hari saya keluar. Bergerak alkom dia. So awak betul, saya pun betul. Kita seri satu sama. Salam. Bang, jom kita keluar 40 hari. 40 hari sikit sangat. Kenapa? Saya hari-hari saya keluar. Memberi peringatan, menyampaikan perkara baik kepada manusia. Wahai kawan-kawan dalam 1,100 orang yang beragama Islam, mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sedaya upaya buat apa yang Allah suruh, sedaya upaya tinggalkan apa yang Allah larang. Kerana apabila kita mati nanti, kita akan dipertanggungjawabkan tentang segala nikmat yang kita ada. Tengok, saya bagi peringatan kat orang. Dapat pahala. Style tak kawan-kawan? Orang tanya saya, buat apa follower ramai? Sekarang kau faham? Macam-macam benda boleh buat. Okay? Sejak saya ikut live tuan, bersemangat nak buka kedai hari-hari. Alhamdulillah. Sebelum ni banyak tutup ke? Tuan, bagus dah rajin buka. Rajin buka satu hal, nak banyak sale pun ya. Ada banyak kedai yang dia sentiasa buka tapi sale tak ada. Okay? Yang penting buka dan sale banyak. Kita tak nak buka tapi tergapung. Ramai orang buka kedai, duduk depan kedai, buat Nescafe, bakar Nusantara hijau,
isap rokok depan kedai. Lalu orang Nepal, ludah sirih, dia tuduh orang Nepal hantar benda tak elok. Panggil dukun, bawa kelapa 2 biji, baca, halau jin. Lepas tu lepak balik depan kedai. Jangan jadi macam tu. Okay? Yang dia makan tadi tu sirih tu, itu tak ada kena-mengena. Itu dia untuk bagi kepala dia rajin sikit kerja. Saya faham tak perlu campur orang kita buat live dapat banyak duit. Mulut duk mengata saja. Awak bayangkan betapa stylenya saya. Awak geram dengan saya, awak masih lepak dalam live saya. Faham? Tu nama dia windu. Jangan, kalau siapa benci saya, tahan sikit benci tu. Sebab dalam ni semua dulu tak suka saya. Lepas tu hari-hari windu. Tidur teringat Aziz Walter. Wallpaper Aziz Walter. Faham? Jangan, dulu pun benci betul tak? Tak payah tipu. Kau jawab jujur. Dulu kau tengok lah siapa botak ni. Macam bagus je. Rupanya betul-betul bagus. Dulu kau tengok siapalah botak ni macam bagus je. Lepas tu kau tengok balik. Memang betul bagus ha. Siapa dia ni belagak. Boleh tengok balik. Memang betul belagak. Saya memang belagak. Saya dan semua orang kena faham yang mana baru follow saya. Saya daripada zaman saya miskin, saya memang seorang belagak, memang seorang yang poyo, memang seorang yang beria. Telah diketahui umum oleh masyarakat majmuk di seluruh jagat raya yang mengenali saya zaman saya miskin. Saya memang belagak start daripada saya miskin. Dan bila saya dah senang, saya masih belagak. Sebab tu bila saya jumpa kawan-kawan lama sambil membeli cendol, dia kata, lama tak jumpa. So, buat apa nak jumpa kau? Kau ni sama daripada dulu sampai sekarang belagak. Tahu pun. Nampak? Konsisten dalam kebelagakan, konsisten dalam kepoyoan, konsisten dalam beria. Do you understand? Selalu orang marah bila dulu kau tak belagak. Bila kau kaya kau belagak, tu orang marah. Kau faham? Dulu masa kau miskin, kau humble. Tak apalah. Lan, bawa beli kereta ke? Tak adalah, biasa je. Betul? Bila kau start senang, 24 jam gambar steering. The goal is to be rich. Steering. Minum kopi. Steering. Minum kopi. Itu yang orang tak suka. Faham? Sebab kau berubah. Dan ramai orang, sebelum dia famous, okay, dia lain. Bila dia famous, dia jadi lain. Dia belagak, betul? Saya sebelum famous memang belagak, famous pun belagak. Simple. So, saya konsisten. Okay, ada soalan, kawan-kawan? Apa saya boleh bantu lagi? Yang mana belum follow, jangan follow saya. Sebab rugi. Lebih baik kau follow Kak Rohani Abdul Razak. Hari raya pun masih depan handphone. Ya. So, habis awak? Samalah. So, hari raya nak buat apa? Cerita Kak Rohani buat apa? Dia orang training saya belajar chef. Nak tahu cijat tu cerita yang mana? Dia pun sama depan handphone. Ya, dia orang tu adalah orang yang tersakiti. Dia pakai handphone Corby. Skrin dia retak. Bini dia tak respect dia. Dia tengah duduk depan rumah, bawah pokok rambutan. Pakaikan plekat, telur terjuntai. Tak ada orang nak kawan dengan dia. So, kau faham tak betapa sedihnya hidup yang dia lalui? Kau faham? Kau kena faham. Bukan semua orang dapat mencapai tahap hidup yang dia nak.
Sebab kalau kita nak berubah, kita kena berubah. Ada satu lagi orang, dia nak sesuatu, tapi dia tak nak berubah. Paling senang, marah orang. Marah Azri Walter. Bila anak dia benak kat sekolah, kan saya harap anak-anak korang tak lah. Bila anak dia jawab sebab boleh dik dekat dalam kertas soalan di sekolah, maka dia salahkan Azri Walter. Padahal mak dia kalau tengok salah silah, daripada 7 keturunan memang keturunan Meroyan. Bapa dia adalah keturunan biasa-biasa. So Meroyan kahwin biasa, dapat anak apa? Benak lah. Simple. Nabi ajar suruh cari keturunan. Kau tak nak, kau tengok pusat. Kau tengok berapa jumlah tek lalat. Kau tengok siapa paling top kat universiti. Kau degil. Kau tak nak ikut apa Nabi SAW ajar. Kau ikut apa kau rasa. Betul? Ha? So kau hadap lah. Jangan main-main dengar ni. Apa saya cakap. Mana-mana lelaki terkahwin dengan wanita yang mengalami meroyan tahap ekstrim, lelaki ini umurnya tak panjang. Umur dia tak panjang, guys. Kau tengok kisah-kisah lelaki mati awal. Ada sebab. Kau bayangkan dia tengah duk, Saya masih teringat bang kenangan saya apa dulu sampai hati abang. Saya ingat lagi apa kenapa abang boleh cakap macam tu dekat saya daripada semua orang. Allahu Akbar. Kau bayangkan setiap saat. Sebab tu lebih baik dia pergi. Kalau tak hidup dia menderita. Ini saya bagi tahu adik-adik yang mana masih single. Okay? Yang masih single, dengar apa saya cakap. Mana-mana wanita yang ada ciri-ciri macam tu, kau kena repair diri kau. Kau kena rawat diri kau daripada dalam. Sebab katakanlah kau sekarang single. Nama kau ialah Sarah contoh. Kau single. Saya rasa kosong seorang diri. Seronoknya kalau berkahwin. Okay, kau rasa hidup kau akan rasa dipenuhi kalau kau kahwin. Kau pun kahwin dengan Bahrum. Rambut flat top, baju belang-belang, baju jenama Fila. Okay, kau kahwin dengan dia. Percaya tak? Engkau tak pernah belajar untuk membahagiakan hati kau sendiri. Bila kau kahwin, percaya tak? Engkau tetap tak bahagia. Kau nak laki kau Bahrum rambut flat top ni bahagiakan kau. Bahrum macam-macam buat. Bawa kau bercuti dekat hotel 3 bintang yang tak ada tingkap. Lepas tu kau bawa kau berjalan-jalan makan kerang. Bawa kau pergi mandi laut yang air dia warna coklat. Belikan kau barang ni gincu apa semua. Percaya tak? Lepas semua tu kau still tak bahagia. Sebab kau ada problem deep inside. Kau kena repair tu. Kau je boleh sampai ke tahap yang paling dalam. Tak ada orang boleh sampai. Katakanlah kau pun berpisah dengan Bahrum. Bahrum jadi duda, kau pun jadi janda. Tapi dia ni wajah elok. Okey, wajah elok, boleh pergi jauh. Bahrum susah nak pergi jauh. Dan jumpalah VIP kahwin dengan Datuk Melaut. Datuk Melaut. Seluar cawat panjang, dada ke dalam, perut ke depan, gelak. You kahwin dengan Datuk Melaut. Kaya lah macam mana pun, bawa kau pergi Itali, main-main salji, tengok singa depan mata. Percaya tak? Kau still takkan happy. So apa pengajaran dia kawan-kawan? Sebab ada ramai orang ada isu ni, baik lelaki atau wanita. Saya cakap ni, siapa yang tengah dengar ni, anggap ni sebagai nasihat daripada seorang adik yang masih muda, Gen Z. Akak-akak, abang-abang. The only person yang boleh sampai ke tahap paling deep dalam hati korang, yang boleh cure perkara itu, hanya kau je. Kau kena berdamai dengan banyak perkara dalam diri. Tak ada siapa dan tak ada benda boleh menstabilkan dia.
Dan kau kena ubah kau punya gaya hidup. Makan, apa yang dengan siapa kau lepak, apa kau tengok, aktiviti fizikal. Kau tengok kau ada consume tak apa-apa suplemen ke apa, produk kosmetik. Kau kena check semua, kau kena start ubah. Semoga sembuh daripada perkara-perkara yang menjahanamkan minda. Okay? Ada soalan? Sebab tak lain lagi kalau zaman moden ni guys. Songkok Azerbaijan beli kat mana? Tak, ni saya dapat daripada orang kaya Uganda. Waalaikumsalam. Okay, ada soalan? Selamat Hari Raya. Tapi kahwin dengan Datuk Melaut tak nak lah. Alah, kau cakap je. Esok dia dah ulung kau 150,000. Kau mesti kangkengnya. Mesti punya. Apa jalan untuk orang Bingai nak berjaya? Bingai apa Ji? Tak, korang nombor satu janganlah downgrade diri. Korang semua deserve a better life. Korang yang tengok ni lebih handal daripada apa korang sangka. Cuma korang telah diberitahu banyak perkara dan korang percaya. Itu isu dia. Itu yang benda-benda saya share. Kau boleh berjaya handal banyak perkara. Guys, perasan tak ada orang dia orang susah Dia ingat aku orang susah lah. Tak apalah, macam inilah hidup aku. Saya dah cuba. Saya datang daripada saya punya hidup susah. Saya dah cuba. Boleh berjaya kawan-kawan. Sesiapa yang dia orang susah, dia ragu-ragu dia boleh berjaya ke tak, saya dah cuba. Memang boleh. Kalau kau nak 1001 cara, kalau kau nak, kau boleh. Tak ada apa mustahil dalam muka bumi ni. Okay? Dalam minda kau tu, apa kau sangka? Saya dapat interview kerja baru, boleh bagi tips tak nak jual diri tak? Beri atas meja, Dik. Lagi-lagi kalau kau lelaki. Dik, sebelum kau masuk bilik interview, ada 4 orang calon. Kau yang kelima. 4 ni terdiri daripada wanita yang skirt dia sikit lagi nak sampai peha. Dia pakai baju kemeja ketat. Rambut dia blonde. Lepas tu bulu kening semua dia lukis on point. Lepas tu wangi. 30 ml perfume pakai semua. Yang interview dia adalah Datuk Melaut. Yang mana seluar dia cawat labuh dan kurang dibelai. Bini dia pun dah menyampah layan dia. Cuba kau fikir logik dia. Engkau adalah Azlan rambut sikat tepi. Klemomo ada kat bahu, bawa file yang ada sijil koko. Macam mana kau nak menang? Macam mana kau nak menang? Ni saya bagi tahu sebagai lelaki Guys, it's hard to be a man kat luar sana. Okay? Dan kalau kau tengok hari ni kat sekolah pun, statistik lebih ramai pelajar perempuan yang sukses berbanding lelaki. Keruntuhan kejantanan. Okay? So, macam mana kau nak compete kalau kau masuk, lepas tu duduknya ni. Introduce yourself. My name is Ajali. I'm from Olat Lempit. My experience is 3 years in the IT and habis. So, macam mana kau nak attract attention penumbun durga? Datuk Melaut. Simple je. Kau masuk je dalam tu. Okay? Lepas tu kau berdiri atas meja. Kau tanya dia. Awak siapa? Masuk kau terus tanya dia, awak siapa? Dia akan tengok kau. Halkum dia akan bergerak sebab darah dia akan start naik. Tadi dia tengah mood percintaan dengan Siulin, Sarah apa semua tadi yang masuk tadi. Dia tengah terbayang bestnya kalau outstation. Nanti aku akan bawa Siulin teman ke R&R Paguh, boleh makan-makan. Faham tak? Dia mood dia dah bayangkan. So masuk je kau tukar. Kau tanya dia, awak siapa? Okay, awak siapa? Lepas tu kau tanya dia, yang tadi 3-4 orang tadi, apasal dia masuk sini?
Kenapa tak ada minta kebenaran saya? Kenalkan diri awak. Suruh dia kenalkan diri. Cerita semua pengalaman dia. Apa pangkat dia. Kalau dapat datuk daripada mana. On the spot kau terus check pakai sistem. Awak datuk mana? Terus check nama. Dia ada sistem dia. Tak ada. Awak biar betul awak datuk. Cuba awak cakap betul-betul. Jangan sampai saya bawa perkara ni ke tingkat 13. Saya ada baca 13 human resource. Faham? Buat macam tu. InsyaAllah, awak bukan saja dapat kerja, sisilah awak dapat share terus company tu. Dia akan bagi awak free shares. Minimum dalam 50% boleh dapat. Waalaikumsalam. Sekarang ni bagus beli rumah ke beli tanah lot buat rumah. Yang bagus dia awak ada tempat berteduh dik. Yang paling bagus adalah ada tempat berteduh supaya boleh tukar spender, boleh bersenggama, boleh letak family dengan selamat. Itu yang paling bagus. Sebab ramai je yang beli rumah, tapi bila naik lift sangkut. Bila turun ikut tangga bau kencing. Tapi dia beli. Nampak tak saya punya mindset lain? Yang penting bukan beli sewa, yang penting keluarga kau selamat tak? Ada orang dia beli, tapi dekat situ setiap malam ada samun. Nampak tak? Awak kalau tanya Azri Walter, angle dia mesti lain punya. Style tak kawan-kawan? Style Sifat rumah kau tak kisah. Yang penting selamat tak untuk family kau. Anak kau membesar, dia kawan dengan siapa? Dia kawan dengan anak siapa? Bapak dia pemikiran macam mana? Nampak? Dia main bola dengan siapa? Apa perbualan dia orang? Kau faham? So, ikut apa saya cakap tadi, tak kisah konsep apa. Selamat Hari Raya. Bini nak suruh beli rumah tapi belum mampu. Macam mana bini kau boleh suruh-suruh kau ni? Ha? Kau tengah berdiri, dia suruh kau sana. Bang! Bang kau lupa lagi. Terjuntai ke telur sampai kan blekat sampai jatuh. Mana boleh suruh-suruh? Kau cakap kat dia, dalam family ni, aku captain. Aku adalah ketua. Aku bina this family. Sekarang ni kau ada tempat tinggal, tempat berteduh yang aman. Okay? Simple. Bang, awak letak dia bawah pokok ke apa? Oh bang, awak letak dia bawah jambatan ke apa? Dalam rumah sekarang kan? Apa beza rumah beli dengan rumah sewa? Bila mandi keluar air sirap ke? Ada biji-biji keluar. Sirap selasih. Bersenggama, apa beza rumah sewa, rumah beli? Sebab kalau abang tak mampu, duduk apa yang mampu dulu. Berapa ramai dalam ni sebenarnya tak mampu, tapi beli juga. Bulan-bulan bayar kat bank 2,000. Penyudahnya makan roti gardenia setiap hari. 7 kupang. Kerat 2, bini 1, dia 1. Rumah ada, besar. Makan tak apa-apa makan. Untuk apa? Faham? Lepas tu nak ke sana tak boleh, duit tak ada, rumah ada. Nak buat itu tak boleh, duit tak ada, rumah ada. Faham tak? Jangan ikut orang. Ikut mampu. Sebab abang tu tadi, korang kena faham, abang tadi dia kata dia tak mampu. Bini dia suruh. So dalam bab financial, jangan ikut emosi. Sebab ramai orang muflis, jadi makin miskin sebab ikut emosi. Benda yang tak boleh ikut emosi adalah finansial. Tak boleh ikut emotion. Dia kena tegak. Logik. Spend berapa, dapat berapa. Bukan spend berapa, orang cakap apa. Ini masalah masyarakat kita. Setuju? Beli ini supaya orang nampak begini. Emosi. Sebab tu ramai orang hidup dia terapung.
Okay? Terima kasih yang baru follow. Yang mana tak tahu cerita, yang baru follow ni, korang baru nampak saya ke macam mana? Ataupun sebelum ni dalam grup Wasabi, mak korang ada post pagi-pagi ke? Setahu saya, geng mak-mak ni, waktu pagi, dia akan hantar ke anak dia mula-mula video ustaz dulu. Tuan-tuan, di waktu pagi ni tuan-tuan, paling bagus kita transfer pada mak kita tuan-tuan. Minimum 50 ke 100 ringgit tuan-tuan, barakat hidup sehingga sepanjang hari. Mula-mula dia akan hantar link tu. Dan start pukul 8, supaya awak semangat sikit untuk follow up video yang first, baru video saya datang. Bangun! Keluarkan tangan daripada seluar. Pergi mandi. Henyak sampai lunyai. Betul? Tu saya kadang-kadang keliru. Jadi ada orang, dia kata tengok, dia nampak saya kat story kawan dia, dalam grup Wasabi mak dia letak, rupanya belum follow. Okay, siapa belum follow, ketik button follow. Izinkan saya kenalkan diri. Nama saya Azri, atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. So, saya kopiah ni saya dapat daripada orang kaya Uganda. Saya lahir di Teluk Itan, Perak, dan waktu saya lahir, saya telah dinobatkan sebagai 7 keajaiban dunia di Teluk Intan. Kerana keluar-keluar wajah elok, dah terus start boleh pandai pergi kedai sendiri. Dan waktu saya lahir, tali pusat saya telah digunting menggunakan gunting cili kering. Sebab waktu tu, mak bidan tu, Kak Rohani, dia tak, toolbox dia tak bawa. Bawa balik daripada pasar, tengok-tengok nak beranak. Terus apa yang ada. Sebab tu bila saya cakap, dia macam pedas-pedas sikit. Dan mak bapak saya ni orang biasa. So bila nak meneruskan hidup, mak abah saya ni berhijrah ke satu kawasan. Saya membesar di kawasan Stenggan dan flat kos rendah. Bapa saya driver lori. Mak saya suri rumah. So saya ada 6 orang adik-beradik. Dan saya membesar seperti orang lain. Tahap pendidikan SPM. Dan waktu saya zaman kanak-kanak ni adalah sedikit pengalaman dan bakat Allah bagi. Saya terlalu mudah mendribble pemain di dalam padang dekat kawasan rumah saya dan juga kat sekolah. Saya pernah sampai tahap kat sekolah memang tak ada fight. Saya dribble sebelah orang pihak lawan. Lepas tu saya patah balik, dribble tim saya sendiri. Semua terlalu senang. Sampaikan saya nampak cikgu kemahiran hidup tengah lalu kat kaki 5, saya bawa bola, saya dribble dia sekali. Disebabkan kehandalan saya waktu zaman kanak-kanak, umur 12, saya wakil Malaysia main bola. Dan saya masuk sekolah sukan, Sekolah Sukan Bandar Penawar Kota Tinggi Johor, daripada Form 1 sampai Form 3. Kemudian saya masuk diserap dalam skuad kelakan Piala Dunia Remaja. Umur 16-17 saya Sekolah Sukan Bukit Jalil. So then saya SPM, dan saya memang tak ada A SPM sebab saya datang lambat. Waktu saya sekolah menengah, saya banyak duduk dekat overseas. Sebab tu wajah saya macam mat lasih. So saya banyak centralized training. Duduk kat Jepun, kat Europe. Jadi so, jarang masuk kelas. So bila saya SPM, terus dapat soalan. Dia suruh kira panjang segitiga. Saya dalam otak saya banyak benda lain nak buat. Nak kiwi kasut, apa nak training. Jadi saya tak tahu macam nak kira panjang segitiga. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Dan saya buat macam-macam kerja. Saya last main profesional Selangor Liga Super. Dan saya berhenti. Saya start bekerja macam orang lain. Kerja restoran makanan segera. Kerja kilang. Macam-macam kerja. Sampailah saya masuk kerja kerajaan sebagai atlet di jabatan tu. Jawatan saya adalah pembantu takbir perkeranian operasi grade N17 guna sama am. Sebab tu saya boleh disuruh untuk angkat pasu, alihkan ikan, musnahkan kertas-kertas lama dan mengambil pen kilometriko sisi yang jatuh ke lantai. Sebab jawatan guna sama am. So 6 tahun saya kerja, kenaikan gaji tahunan RM96. Dan saya dah lama miskin. Satu hari tiba-tiba saya muntah. Sebab saya dah muak hidup miskin. Saya lap balik muntah saya. Saya start jual muntah tu. Tak ada orang beli. Dan saya cuba cari 1001 cara. Macam mana saya nak keluar daripada kemiskinan hidup.
So saya start meniaga dengan jual barang tepi jalan, buat direct selling. Jual minyak rambut waktu tu. Walaupun rambut tak ada. Tapi waktu tu adalah rambut sikat tepi. Dan bila saya dah pandai direct selling, saya terus berhenti kerja tanpa minta izin mak bapak saya, tanpa minta izin sesiapa. Saya terus berhenti, terus jadi full time usahawan. Start daripada jual barang, saya bina team sales. Macam kawan-kawan awak dalam ni yang buat sales, baju blazer dia ada, tapi dia tak ada team. Tak ada orang nak ikut dia. Saya ramai orang nak ikut saya, walaupun saya pakai kereta Viva. So then, lepas saya jual barang, saya bina team, dan saya reinvest duit-duit yang saya ada sebab saya maintain saya punya lifestyle. Saya tak ada kereta mewah, saya tak beli tali pinggang, saya masih maintain pakai tali pinggang sekolah menengah warna hijau. Kadang-kadang saya sulam dengan tali pinggang pengakap. Baju saya pakai baju waktu kerja kerajaan dulu, Padini, collar datang asing. Dan seluar cawat labuh. Ada belang-belang, daripada jauh tak nampak, dah dekat baru nampak belang. Maintain lifestyle. Lauk yang sama, tempat tinggal yang sama, kenderaan yang sama. So, duit-duit yang saya ada, saya tak pergi tengok salji, tak pergi apa-apa. So, saya reinvest duit tu, saya buka kedai fizikal, kedai gunting rambut. Saya tak pandai gunting rambut dan saya tahu dalam masyarakat kita, ada orang rasa kalau nak buat bisnes, dia kena pandai buat. Saya telah mencabar kebiasaan pemikiran masyarakat ni, saya berjaya membuka kedai gunting rambut walaupun saya tak pandai gunting rambut. Bukan satu, dalam tempoh 2 tahun saya berjaya membuka 21 cawangan kedai fizikal tanpa pinjaman bank, tanpa geran dan tanpa meraih simpati orang. Okay? Dan ini adalah experience yang jarang berlaku. Sebab saya start daripada ground, terlalu ground dan saya bukan sesiapa. Dan daripada situ, saya grow saya punya business disebabkan saya ada masalah tenaga kerja, susah nak cari barber. Maka saya buka saya punya kilang barber sendiri yang dinamakan Walter College. Pusat melahirkan tenaga mahir gunting rambut. So then daripada situ sebab saya tak nak jadi usahawan kedai gunting rambut. Saya nak jadi usahawan. So saya buat macam-macam bisnes dan sebagainya. So saya leverage perniagaan saya ni kepada manager-manager, saya punya top management dalam saya punya company untuk manage bisnes ni. So saya venture macam-macam bisnes lain. Antaranya coffee shop, Mint Coffee, yang mana sekarang ada 5 branch dekat Cyberjaya, Putrajaya, Putra Heights, Sungai Lobuh, Syariah 9 Bangi. So sambil-sambil tu saya juga aktif buat konten, jual produk-produk digital macam e-book. Okay, saya ada collection e-book yang saya tulis, boleh tengok link kat profile. Dan tahun lepas saya launching satu aplikasi kat handphone iaitu Walter e-Learning. Dalam Walter e-Learning ni fokus dia adalah mengajarkan orang ilmu macam mana nak gunakan internet, teknologi, media sosial untuk menjadikan ia sebagai kerjaya. Dalam tu ada ilmu pasal TikTok, tentang Shopee, cara buat website, cara guna AI, cara buat copywriting, content creation, pasal financial dan sebagainya. So siapa yang belum install saya punya apps ni, siapa yang nak try purchase, harga dia RM19, boleh terus pergi dekat saya punya profile, ada button app install. Satu-satunya apps di Malaysia khas untuk membantu manusia escape daripada slavery dan hidup yang terhad. Sebab formal education semua orang dah try dan ramai orang hidup dia terhad, so saya bagi solution. So saya tak macam orang lain yang marah-marah tapi tak ada solution. Saya tahu ada kat dalam ni ataupun sesiapa boleh isi borang yang saya letak kat bawah ni. Nanti saya akan call bagi tahu apa produk yang kau minat untuk saya bagi tahu cara macam mana nak purchase. So saya tak macam orang yang kaji-kaji pasal Freemason, Illuminati ni yang mana dia masih kerja tempat lama. So saya faham ada banyak benda dalam sistem yang kita hidup hari ini dia tidak relevan dengan hidup hari ini. Okay? Daripada saya komplain dan ulas, saya bagi solution. So saya bagi solution. Solution dia adalah manusia kena gunakan internet, teknologi, media sosial. Sebab selain daripada tu semua terhad. Saya bagi contoh, katakanlah korang nak settlekan hutang yang mana kerja.
Kau kena kerja selama berpuluh tahun, betul tak? Pertama, kau ada hutang yang sedia ada. Kedua, kau ada kos sara hidup yang sedia ada. Okay, so saya nampak manusia kena evolve. Terutamanya cara dia menjana pendapatan. Kat sini datangnya internet, teknologi media sosial. Sebab based on data di zaman moden, muncul dan lahir ramainya self-made millionaire yang jadi kaya daripada keluarga yang bukan kaya, dan mereka ni ada persamaan, iaitu guna internet, teknologi dan media sosial. Okay, so salam perkenalan semua. Dan sambil-sambil tu, saya selalu buat live. Dan live saya ni adalah live yang rugi kalau orang tak join. Siapa yang selalu join live saya, setuju tak kawan-kawan? Live saya ni, setiap kali saya buat live saya adalah live yang rugi kalau kau tak join. Sebab ada macam-macam benda yang spontan, ilmu pasal financial, business, mindset, fitness, kehidupan, relationship, banyak ilmu dan knowledge. Okay? So, salam perkenalan semua. Supaya tak ketinggalan, so saya selalunya akan live ketika ada top up. Maklumlah saya live ni, saya punya live ni saya tak ada orang bagi gift. Sebab saya memang larang dia orang bagi gift. Sebab gift ni saya akan withdraw, saya akan beli Nusantara hijau, akan lepak depan mamak, bakar okok seluduk, lepak minum sikit-sikit sampai petang. Okay, jadi sesiapa yang nak support, tak perlu bagi gift. So, saya bagi korang option yang lebih better. Korang purchase saya punya produk education saya, gunakan knowledge tu, saya dapat duit, korang dapat ilmu. The exchange of value. Yang mana ilmu tu kau boleh guna sampai bila-bila. Dan semua benda-benda yang saya buat education ni, harga dia mampu milik bawah RM100. Ilmu bernilai tinggi dan datang daripada real life experience. Okay, ada soalan. Makcik warga emas boleh ke join? Tahu makcik? Kalau makcik tak bagi tahu pun, nampak gambar profil tu dah tahu. Okay, selalunya hanya orang usang saja yang gambar profil gambar bunga-bunga ni. Boleh. Tak kisah berapa usia, kalau rasa nak belajar, tidak ada apa yang boleh menghalang. Yang penting keinginan. Belajar tak kisah usia pun. Terima kasih yang baru follow. Tapi cara saya bercakap ni adalah jangan kecil hati lah. Sebab saya berkecil hati pun saya memang tak peduli. Okay, saya akan cakap secara spontan. Siapa lepak live saya ni, jangan banyak ambil hati banyak. Okay, this is me. Ini cara saya cakap. Dan saya tak reti untuk jadi jinak seperti mana orang-orang lain yang korang follow. This is me. Saya datang daripada hard life. Tali pusat saya digunting menggunakan gunting cili kering. Okay, lagi sekali kawan-kawan yang mana baru masuk. 29 akhir bulan ni saya akan buat satu sesi webinar. Webinar ni, sesiapa yang macam akak-akak yang usang tadi, kalau tak tahu, dia adalah sesi perkongsian tetapi dia bersifat online macam ni. Okay, boleh tengok daripada mana-mana kita berada. Dalam bawah tangga, dalam reban ayam, tak kisah kat mana. Cara nak register dia, so saya akan ajar macam mana nak bina akaun media sosial based on pengalaman saya, bertujuan untuk menjana pendapatan, membina kehidupan, membina perniagaan. So, cara nak register dia adalah tekan link dekat profil saya sekarang. Sebab dia ada dua harga. Yang terawal RM59 masih ada kekosongan. Habis 59 akan jadi 129. Okay, so siapa yang belum register, pergi tekan link kat profil. So, ini adalah salah satu ilmu zaman moden yang wajar untuk semua orang belajar. Walaupun kau masih student. Sebab the more people you reach, the more chance you get. Saya yakin dalam ni 1,400 orang, korang ada experience. Korang ada ilmu. Korang ada sesuatu yang korang tahu. Namun, tak ramai orang tahu apa yang korang tahu. Setuju? So, korang kena faham macam ni. Manusia semakin ramai. Persaingan semakin dahsyat. Siapa orang nampak dulu dan nampak selalu, dia always akan menang. Sesiapa yang orang tak kenal, tak tahu, dia always akan tenggelam. Wa'imah apa pun skill yang dia ada, walaupun dia boleh mengalihkan hujan sekalipun,
Kalau hanya 3 orang yang tahu, iaitu Bahrum, Lan dengan Man, dia punya bakat mengalihkan hujan tak boleh dikembangkan ke mana-mana. Okey? Faham? Waimah tu siapa? Waimah tu bukan siapa. Itu masalah korang. Bila kita salah berbahasa Inggeris, ramai orang gelakkan. Salah lah dia punya pronunciation. Tapi sebagai orang berbangsa Melayu, Waimah pun kau tak tahu. Apatah lagi Wacimak. Kau faham? Kita sepatutnya rasa segan kalau kita tidak mahir berbahasa ibunda kita. Bahasa Inggeris, so what kalau salah? Sebab bukan kita punya bahasa ibunda. So what? Memang patut kita salah pun. Faham? Waimah. Kopiah beli mana? Kopiah ni saya dianugerahkan oleh orang kaya Uganda. Dia ada pesan kat saya masa dia bagi dulu. Dia kata, ni Nunu dah ni dah le. Ni curang pucung kompok. Tu dia pesan kat saya. Sampai sekarang saya dengar, bila saya ingat balik pesanan dia tu, saya jadi macam rasa kebas-kebas macam tu. Okey? Walter Hub, macam mana, ada kekosongan lagi? Macam mana dia cakap, Mat? Ulang tak boleh. Kau ingat Aziz Walter macam bini kau ke suka ulang-ulang? Itu masalah korang. Izan, Lan, Izzat. Masalah korang ialah kau ingat Aziz Walter macam bini kau suka ulang-ulang benda yang lepas. Itu masalah korang. Saya ulang lagi sekali. Siapa lepak dengan saya, lepak live saya, jangan suruh saya ulang. Itu adalah sifat bini korang. Ulang benda-benda yang dah lepas, ulang. So kau dah terbiasa. So bila kau datang jumpa laki lain, laki macam Aziz Walter, kau nak ulang, saya memang tak suka ulang. Faham? Kan? Abang ingat tak dulu, tahun 1943, abang telah berjanji abang akan mampuslah kau. Sampailah kau mati. Esok sikit lagi malaikat maut nak ambil nyawa kau, daripada belakang dia datang. Abang, jangan mati dulu. Abang ingat tak 800 saya dulu? Abang pernah nak buat bisnes dulu. Ya, abang dengan kawan abang dekat kedai mamak tu. Mana 800 tu, bang? Kau ingat kau selamat? Sikit lagi. Last nyawa yang terakhir. Yang sepatutnya kau guna untuk mengucap peruntukan habis. You understand? Okay guys, semua dengar, tengok skrin jap semua. Siapa tak tengok skrin, lagi 2 jemaat. Tengok skrin ni sekarang. Apa yang admin pin dekat sini? Tekan link webinar di profile sekarang. Early bird access last slot. Tekan link kat profile. Tak korban ke? Ini saya berkorban ni. Tak nampak ke? Saya sedang berkorban masa saya bagi memandaikan bangsa. Mungkin korang tengah seronok di kampung. Lepas 3 hari kau masuk kerja, kau akan rasa sugul balik. Betul tak? Sebab 3 hari duduk kampung, minyak, tol, beli-beli lauk. Hari ketiga balik office, income kau dah nipis. Faham tak? Saya bagi tahu benda betul. Pentingkah memilih wanita untuk jadi isteri? Apa pandangan? Penting, dik. Kau bayangkan kau jadi macam abang kau tu, Khairul. Kalau dia kahwin dengan wanita yang insecure, teruk hidup dia, dik. Faham? Saya bagi contoh simple. Katakanlah abang Kamal awak. Dia gambar dia seorang, betul? Bini dia akan tengok. Bini dia kahwin dengan wanita, dia tak check lah wanita insecure.
Kenapa gambar saya tak ada dekat media sosial abang? Abang rasa malu ke saya? Ataupun nak ngorak orang lain? Kelang kabut dia akan letak gambar dua orang. Faham? Dia akan hidup, dia akan dipimpin oleh insecurity pasangan dia. Bahaya, dik. Kalau tanya saya, awak kena pilih betul-betul. Mana-mana lelaki, by the time dia salah pilih pasangan, habislah. Siapa setuju, tak setuju ramai-ramai. Ada ramai lelaki hidup dia hancur, musnah. Sebab orang selalu cerita pasal perempuan. Perempuan, wanita dia lain. Okey, wanita lain. Lelaki, kalau contohlah kau dah ni, kau nak rumit. Wanita lain, dia peluang dia tak sama macam lelaki. Okey. So kau kena pilih betul-betul. Jangan main-main. Saya kahwin, saya korban hobi bang. Sian kat kau. Sebenarnya isteri kau yang tak best. Dia tak ada hobi. Awak asyik hobi awak je. Saya tak ada hobi pun. Nampak? Kau pun alamak aku tak ada hobi lah. Sebab sama isteri aku. Kalau tak kau. Engkau adalah manusia. Sebelum kau kahwin, kau adalah manusia yang ada hobi. Kenapa bila kau kahwin, hobi kau tak ada? Cuba kau fikir. Macam mana kau boleh jadi slave kepada bini kau? Cuba kau fikir. Kau manusia. Sebelum kau kahwin, kau manusia. Lepas kau kahwin, kau manusia. Kau ada benda kau suka dalam hidup. Dan benda-benda yang tak berdosa. Benda yang tak haram. Contoh, kau suka mancing. Apa masalah? Kahwin 24 jam. Takkan 24 jam duduk depan bini. Awak, ya saya. Saya, ya awak. Awak, ya saya. Saya, ya awak. Takkan macam tu. Astaghfirullahalazim. Apa kehidupan lah korang ni. Cuba kau pergi. Tak ada. Saya punya prinsip, kalau lelaki ke wanita, kau kahwin, kau tetap manusia. Siapa setuju dengan saya? Tak tahu daripada mana datang. Bila kahwin je sama dengan, saya dah settle down. Tak payahlah buat part time dengan family. Aku family bro, family. Kau buat apa family 24 jam? Takkan 24 jam family je. Takkan kau buat apa? Takkan kau tak ada membangunkan hidup langsung? Ramai orang salah konsep. Kau kahwin, kau dua-dua kena terus improve. Yang wanita terus improve. Yang lelaki terus improve. Kau tak join Lapar Lembu ke? Tak. Kalau join takkan saya buat live bang. Tak join lah. Soalan tu simple. Benda simple. Dia, belum saya bagi soalan panjang, kira panjang segitiga lagi. Tengah buat live ni tentulah tak. Saya memang tak minat dan saya memang tak lapar. Tak minat. Daripada dulu-dulu, sekarang sampai bila-bila. Saya bukan lembu je. Kau bayangkanlah. Saya ayam pun saya tak minat potong, ikan pun tak tiba-tiba potong lembu. Tapi saya tahu ada orang, dia buatlah. Okey je. Kena belajar ilmu goreng dengan Bro Azri ni. Ya. Kena jadi style. Kalau kau jadi style best, kau bayangkan, keluarga kau ada suami dan laki yang bosan. Saya ingin buat apa lembu. Abang nak balik? Ya. Saya diramai orang di sana. La ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Kau bayangkan apa akan jadi dalam suasana krik-krik. Kau faham? Aku takut bini. Memang bang, saya tengok gambar profil dengan bini abang tu pun, kalau saya tengok pun takut tu. 6,000 kati. Apa makan? Apa lauk bagi makan? Ikan paus ke apa makan? Bukan abangnya, kita orang tengok pun takut. Nampak macam dah tak payah makan tu.